Baru ni saya dah baru balik je daripada pergi umrah, easy to travel. Tapi semua baguslah. Tu yang saya cerita kat kawan saya. Saya kata saya pergi sana, perjalanan semua okey. Hotel pun dekat, makanan pun okey. Semua dia mudahlah untuk kita nak buat mengerjakan umrah. Seronok pi. Semua di Mentawai pun baik. Semua baik, makan mudah, semua mudah. Hotel berdekat je, 20 meter pun tak payah dah. Tapi memang seronok lah cik ya. Saya nak abang memang teruja pergi kat sana. Memang seronok. Semua orang jaga. Semua orang baik-baik. Tak ada orang kata nak dengar cerita orang duk kata gaduh lah apa kan. Tak ada. Semua baik-baik. Masing-masing jaga. Mereka ada kerjasama lah. Di atas bas tu pun, kita duduk atas bas pun ada kerjasama. Kedua seorang tak naik, kawan ni akan jaga. Seronok. Bilik memang luas. Memang cantik. Bila kita duduk di atas, kita boleh dengar. Mereka semayang pun kita dengar. Dekat sangat. Duk nampak masjid. Memang nampak. Kami buka tingkap lagi tengok. Tapi sampai duduk pun tak tahu siang malam. Sebab sesiasa ramai. Bila tengok tu sesiasa ramai. Malam macam siang macam malam. Tapi tak tahulah. Tak tahu dia siang malam. Ada sedia. Sedia ada. Jalan. Tapi memang seronok. Pilah pakej ni. Pakej ni bagus. Daftarlah tu yang saya bawa kawan saya main ni.